Assalamualaikum guys. So, macam kita tahu sekarang pasaran SUV Malaysia memang penuh dengan pilihan. Ada yang sporty, ada yang fokus besar dan garang, dan ada juga yang fokus satu benda, refinement. Yang ini jatuh dalam kategori ketiga. Toyota Harrier HEV yang baru je launch untuk pasaran Malaysia. Kedudukan dia dalam pasaran dengan harga bawah 300,000, Harrier HEV ni duduk dalam segmen SUV premium Jepun. Saiz mid-size, lebih besar dan lebih matang daripada SUV segmen Mi biasa, tapi masih belum masuk harga SUV Continental yang lebih tinggi. Dan dia bukan SUV untuk orang yang nak nampak agresif, dia lebih kepada pembeli yang nak ruang selesa, kabin senyap dan juga pengalaman pemanduan yang tenang. Jadi Harrier HEV ni dibina di atas platform TNGA-K. Platform ni dibina di atas struktur yang lebih rigid dan ride yang lebih stabil. Karakter dia lebih kepada comfort berbanding sporty. Untuk enjin dia, dia pakai enjin 2.5 liter Dynamic Force bersama dengan sistem hybrid Toyota generasi keempat. Output gabungan sekitar 217 PS dan menariknya penggunaan bahan api sekitar 4.7 liter per 100 km, yang mana untuk SUV size ni memang sangat efisien. Daripada segi kabin dan keselesaan dalaman dia, rekaan dalaman ikut konsep dignified elegance. Dia punya minimal, kemas dan tak terlalu serabut kat dalam tu. Dalam dia memang serba komplit, serba moden, datang dengan ventilated and heated seat dekat depan. Lepas tu dia punya seat adjust auto, pakai button je. Ada rear air vent, aircon corong belakang. Lepas tu ada panoramic moonroof. Selain tu, untuk driver dia ada datang dengan display 12.3 inci digital, datang juga dengan head-up display dekat cermin. Lepas tu dia punya infotainment system 8 inci, datang dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan juga ada wireless charger dekat tengah. Daripada segi teknologi keselesaan, memang lengkap untuk kelas dia. Daripada segi keselamatan, dia datang dengan Toyota Safety Sense 3.0. Spek keselamatan dia memang seiring dengan harga dalam segmen dia. Jadi, Harrier HEV ni sesuai untuk siapa? Of course, dia untuk pembeli yang dah pernah guna SUV biasa tapi nak naik taraf. Dan mereka yang nak guna sistem hybrid tanpa perlu pening kepala untuk charge kereta diorang. Atau sesiapa yang nak SUV premium tapi masih dalam ekosistem Toyota yang mana reliable. Ini bukan SUV yang cuba nak jadi paling laju atau paling menjolok mata, tapi dia lebih kepada SUV yang buat kerja dengan baik setiap hari. Harga bermula daripada RM289,000 untuk SUV hybrid. Jadi dalam pasaran SUV Malaysia sekarang, Harrier HEV ni memang jelas kedudukannya. SUV premium yang fokus pada keselesaan, kesenyapan dan juga kematangan. Kalau itu yang kau cari, Harrier HEV ni memang patut masuk dalam shortlist. Sekian, Assalamualaikum.